Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel kawan Saif. Dan hari ini kita akan bermain game Friday Night Funkin ya. Tapi saya dah unlock ni. Yep. By the way guys, saya dah unlock semua ni, kan dia mula-mula kan terkunci. Tapi saya dah unlock semua ni. Saya pun dah banyak main tu skor saya. Tu nampak dah skor dia tu. Okay. Jadi hari ni guys, saya akan mengajak korang atau macam mana nak cakap, contohlah korang akan tengok saya main dan korang tengok aku cuma bermain dia ni sampai aku boleh unlock semua. Aku dari tutorial hingga aku week A. Kalau red house ni more M tak ada. Okay, tanpa banyak bacot, banyak bahasa lagi, langsung saja kita ke game ni. Let's go mamang. Okay, kita dah ada kat game ni. By the way, ni setting saya setting dia ni. Okay, ni kalau korang nak tengok, lepas left right ada. Coba korang tengok je. Ni mungkin ada sikit. Sorry. Hebat lah. Tengok. Aku tengok macam mana aku main. Aku tengok macam mana aku main. Tapi yang saya tak tahu ni, mungkin kalau kita main tu, korang boleh tengok aku main sambil aku bercerita sikit. Mungkin ni kalau aku rasa macam tak boleh sampai full, tapi aku insyaAllah kan boleh sampai full. Boleh sampai habis videonya. Boleh sampai habis juga aku habiskan gamenya. Kalau tak sempat aku akan sambung besok ya. Tapi korang tak ada suara saya lah, sebab korang lagi fokus kat gamenya kan. Yelah maklum tak tunjuk muka. Aduh, miss. Joget pula. Tak. Korang cuba sambung buat lagu sendiri kat komen. Kalau lagu ni macam mana lagu ni, korang boleh isi lirik sendiri. Aduh, miss. Ni yang saya tertanya-tanya kenapa girlfriend jadi macam ni. Untuk tu tak macam girlfriendnya si boy pula. Si boyfriend. Boy. Tak tahu. Okay, lagu ni dah habis. Sangat cepat dia, by the way. 1, go. Oh, ni lagunya Holiday Classic. Ni Holiday Classic, tadi Holiday je. Kemana suaranya lagi nyaring ni? Apa suara boyfriend je macam ni? Sumpah tak macam suara boyfriend. Aku pun dah lama tak main ni, jadi nak kenang-kenangan yang ni. Aduh, sakit. Aku sakit. Terenggam ni je. Aduh. Kalau korang nak tahu apa nama apps ni, nanti aku akan cakap
ke akhir video ataupun part 2. Sebab aku akan cakap waktu dah habis habis lagu ni. Habis aku main. Ada mu tunggu dia. Okay, lagu ketiga dah habis. Lagu pertama tu dia practice. Lagu kedua holiday ni. Alasannya kita ke week 1 DDD Rest namanya. Dengan mukanya yang tak handsome macam iblis. Lalu saja kita dah ke gamenya. Let's go mamang. Sikat. Okay, go. Aduh, kenapa langsung ke fresh? Bukan dia weh. Bukan ke up. Tidak tak. Tadi badut kau ya. Badut kau ya. Bepo abis kot. Acak-acak gila siap. Ikut jangan welcome. Tiba ikut tidak berita. Ikut biskut tidak ikut bisa ikut Baba Agi goyo badut kau ya. Biskut biskut. Tak tahu nak cakap apa. Jadi aku ikut lagi. Lirik pun tak kena. Ni betul-betul ni fan Mac punya ni fan apa tu? Fan dari Fadlan Funkin. Baru aku tak main dari PC Okay. Tadi miss gadget aku sengit tadi. Hayo Susanti ni lagu ni aku rasa korang boleh isi liriknya sendiri sebab betul-betul macam senang gila nak buat lirik dia sendiri, faham tak? Sebambang Kaki berbatuk. Okay, ni jauh ni masih aman-aman saja bro. Good je lah semua. Musiknya mana? Segala tidak pada okey kaku. Okay, lagu week 1 dah habis lawan DDD Rest. Sekarang kita lawan Spooky dan Mon. Jadi lagunya ada ni, ada Spooky, ada Sound, ada Monster Bong. Bang. Okay, daripada kita banyak bacot, kita masuk ke gamenya. Tak aku banyak bacot. Okay, kita dah berada di dalam game dia. Tempatnya sangat suram. Tapi lagu guys. Alamak, aku tak miss. Dapat tipu reset. Reset ni aduh tadi. Tekan. Woi. Tadi sorry. Apa banyak.
Wah, banyak. Oke dah. 10 menit berlalu lah. Asal baca tak masuk lagi. Atau tak masuk lagi ni. Woi, asal ni? Woi, lagu tak masuk dengan. Kenapa ni? Aduh. Nanti aku baiki kejap. Oh, kau tak masuk gila. Sumpah tak masuk dia. Aduh. Dah member perbaiki dulu. Okey dah, aku dah baiki. Langsung saja. Baiki kejap je. Bukan lama sangat. Aku pause pun bukannya lama je lah. Tekan B, lepas tu keluar. Bukan, apa tu? Nanti aku ni saya terangkan pun aku rasa korang dah tahu dah macam ni. Nah, kalau lagu ni aku tak tahu macam mana nak buat lirik dia. Sumpah. 11 minit berlalu kita bermain ni. Aku anggap aku mohon kat korang ya subscribe sebab aku dah buat ni susah baik. Okay. Aduh, susahnya. Dah 40 dari kalau bisnis sumpah. Dah 14 second lagi. Game apa tu? Yang lagu ini kita bermain sangat cantik tak miss. Asal lagu monster ni dia orang berfusion ke? Oh aku pun nak bertanya dengan korang. Ni dia orang berfusion ke apa? Atau ni dia panggil pawangnya? Dia panggil bapak dia. Tapi dia bercakap bukannya baca kita A I O I tak. Aduh miss. Udah. Dia patutnya lagu ni senang anak ni sebab dah ada bahasa Inggerisnya. Lagu ni seram weh. Sumpah lagu seram. Okay. 1, 2, 3, go. Hah? Girlfriend? Apa? Apa tadi dia cakap? Sumpah banyak dia lagu ni nak dihabiskan. Mungkin ni boleh berlangsung 20 minit ke sempat ni. Macam 30 minit boleh ke? Ya tak? Sejam? Mungkin. Kau tengok ni. Dah 72 dah. Aduh. Apalah aku cakap ni. Lagu ni sudah juga bagi aku. Tapi agak suram. Seram gitu. Anjay. Ada future girlfriend. Apa lagi? By the way, game ni ada kat Play Store tau sebab ni fan-made. Sejak aku main ni waktu aku pernah sekolah. Dulu pun macam berbeza tapi sekarang dah lain, dia dah update kot.
Fish banyak. One, two, three. Oke, lagu terakhir dah habis, baby. Woohoo. Kita ke week 3 pula. Pico. Tak tanya. Dengan lagunya ada Pico, ada pilih nice, ada blend. Dan macam biasa kita pilih mod art sebab saya dah kan dapat. Ya, saif gitu lah. Lalu saja kita pinjam dah. Okay, Pico. Cepatlah weh, lambat. Mari fokus. Dah lama dah tak dengar lagu ni. Aku main tu, aku dah unlock, lepas tu aku dah ni, aku unlock, lepas aku biarkan je. Guys, sorry tau, tadi bapak aku masuk bilik tadi. Bila aku tadi record kat bilik dia, tadi aku tadi pause aku ke bilik aku. Sekejap. Dah. Salah. Why? Tiba. Penat. Aku penat. Ni terbagi dari beberapa ni. Aku rasa nanti kalau dah habis week Pico ni aku akan sambung kat part 2. Tak sambung aku nak sampai itu dah sampai habis banyak. Aku sambung besok. That's right. That's right. Sorry, aku tak tahu nak cakap apa. Okay, so easy. Oh ya Allah, tak selesainya duduk kat kursi ni. Sabar, fokus dulu. Kau tengok perut tak aku? Kalau aku fokus tu semuanya boleh di atas sih, bye. Kalau korang nak tahu, aku tu gaming tak payah pakai internet tau. Tapi kalau download pakai internet takkan tak. Bising lah, Biko. Suara kau dah nyaring. Dah. Oh, penat. Apa? Tangan aku bergegar. Tremor. Apa lagi nak edit nanti? Ni, ada lagi. Last blame. Lagu terakhir ni mungkin lagu ni kan lagu terakhir lah, susah gini nak cakap. Lepas tu nanti aku sambung part 2. Mungkin part 3 nanti. Atau habis ni sampai part 5 ke? Tak sebab aku upload ikut ikut yang aku suka je. Kalau aku nak upload, aku upload. Tapi kalau aku tak nak upload, aku tak nak. Ikut, sebab aku kalau upload tu ikut kemauan, ikut yang aku nak. Kalau aku nak upload, kalau hati aku macam rasa, aku nak upload lah, nak upload video dalam, tak upload video, aku upload. Tapi aku macam rasa boring nak upload video macam ni. Mungkin aku tak upload lah. Sampai sebulan pun mungkin aku tak upload. Sebab kau ingat tak? Aku terakhir kali macam sebulan yang lalu, aku tak upload sama sekali. Sebab aku
Apa tu? Betul-betul upload ikut yang aku nak. Aku tak ada jadual nak upload bila tadi. Sekejap. Ya tadi orang tua aku yang masuk. Jadi sekarang tadi bukan masuk lah, tapi adik aku ketuk-ketuk pintu. Adik aku bongsu yang bongsu. Okay, kita sambung. Abaikan dia yang masuk tadi. Oh ya, by the way, aku pun buat sikit-sikit pun ada untung sebab betul kan pas korang nak buat lirik kan, nak buat lirik lagu macam mana FNF itu pun kalau korang nak lah, kalau korang tak nak dah. Okay, jadi sampai sini saja video kita pada hari ini. Like, subscribe, comment, and notification. Ting. Nama aku Saif dari channel kawan Saif. See you next time. Bye-bye.